Mendung berarak di hujung hari, singgah sebentar di tepi muara. Pahang teguh sepanjang negeri, dipimpin bijak membawa sejahtera. Di tanah Pahang yang megah dan luas, sebuah perjalanan kepimpinan terus terukir dalam sejarah. Selama 8 tahun di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail. Negeri ini melangkah bukan sekadar maju tetapi bangkit dengan kekuatan baharu. Dari bandar ke desa, dari pesisir ke pedalaman, rakyat menjadi nadi utama pembangunan. Setiap dasar, setiap langkah, setiap usaha menjadi saksi perubahan yang berterusan. Pahang terus melakar kejayaan membanggakan apabila kutipan hasil negeri bagi tahun 2025 sekali lagi melebihi 1 bilion ringgit, sekaligus mengekalkan pencapaian cemerlang selama 4 tahun berturut-turut sejak 2022. Prestasi ekonomi negeri juga terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan KDNK sebanyak 5.7%. Nilai ekonomi yang mencecah 68 bilion ringgit pada tahun 2024 sekaligus meletakkan Pahang dalam kalangan 4 negeri terbaik di Malaysia. Lebih membanggakan, ekonomi negeri meningkat sebanyak 23% dalam tempoh 5 tahun, membuktikan keupayaan Pahang terus berdaya saing dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global. Sejak tahun 2022, menerusi inisiatif Makmur Pahang, kerajaan telah menyalurkan 30 juta ringgit kepada rakyat negeri ini dan meningkat kepada 84.59 juta ringgit pada tahun 2026 demi manfaat rakyat daripada bayi yang baru lahir hingga warga emas. Dalam masa yang sama, kejayaan menarik pelaburan komited bernilai 18.04 bilion ringgit turut menjadi bukti keyakinan pelabur terhadap potensi dan kestabilan negeri ini. Pahang berdiri teguh sebagai negeri yang stabil, berdaya saing dan terus berkembang. 8 tahun ini bukan sekadar perjalanan masa tetapi sebuah legasi untuk generasi akan datang. Dan kisah ini masih belum berakhir. Tahniah yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail atas 8 tahun kepimpinan menerajui negeri Pahang Darul Makmur. Semoga Pahang terus maju melangkah ke hadapan, kekal makmur dan menjadi negeri yang terus unggul demi kesejahteraan rakyat serta generasi masa depan. Demi negeriku Darul Makmur.